Okey, hari ni kita nak unboxing satu shock shifter. Kita kata ni macam shock shifter lah. Memang shock shifter pun, tapi kalau ikut dia punya batang ni panjang. Yang ni popular lah untuk Evo 10 lah kan, Evolution X. Kalau dekat US ni ramai yang pakai lah brand ni. WK Motorsport shock shifter. So kalau nak order dengan AFM Performance, boleh PM kami akan order lah. Hari ni kita tunjuk untuk Evo 10 manual 5 speed. Jom kita tengok barang apa yang dia bagi. Alright, kat sini kita boleh tengok dia ada bagi extra lah kat sini. Perfume pun ada bagi, nampak? Bushing untuk shifter ori tu kita replace lah benda ni, so dia akan jadi lagi fit lah. Yang ni wajib tukar lah masa pasang, kerana ingatkan pomen lah untuk tukar bushing ni lah. Lepas tu yang ni kita boleh tampal lah dekat gear knob ni. Takut kadang-kadang member-member bawa kereta kita, dia tak tahu ada ni 5 speed ke 6 speed. Dia pergi masuk gear reverse pula, hentam. Macam Evo 10 ni semua datang 5 speed manual lah. Alright, kemudian kita boleh tengok dia punya tapak ni lah. Tapak shifter ni pun dia tukar lah. Daripada depan ni kabel, lepas tu dia punya barang yang bushing aku cakap tadi duduk bawah ni 4 ni. Kemudian dia punya ni, ni barang yang padu ni. Yang ni yang kita mau ni. Position dia mungkin macam ni kot, tak silap aku, ataupun macam ni. Macam ni. So dia akan jadi panjang, dan dia akan bagi satu juga pilihan gear knob. Ini aluminium lah, ada tulis WK. So shifter yang hampa beli akan jadi lagi panjang lah berbanding asal. Yang ni kita akan pasang dekat Evo 10 Final Edition. Okey, yang lain ada lagi tak? Jom kita tengok. Tak ada apa dah. Yang tu sahaja barang dia. Korang akan rasa beza yang ketara lah bila pakai shifter ni. Selalunya kita tolak jauh sikit, sekarang kita tolak sikit ya, gear dah masuk 1, 2, 3, 4, 5 kan. So yang mana yang nak kanjo, nak togel, tak mau miss gear, boleh pakai shock shifter daripada WK Motorsport. Sekarang aku nak buka benda ni, pada tadi kita tak lepas. Dia punya gear knob ni boleh tukar lah. WK pun ada buat keluar banyak jenis. Tapi selalu aku suka minta yang macam ni lah, yang panjang ni. Jadi pegang pun rasa best sikit. Ni dia belum tampal lagi belum bogam lagi. Jangan lupa dia ada double tape kat situ. Jom kita try dulu lagi. Pasang tak ngam pula kan. Ngam. Okey. Kat sini boleh tengok dia macam CF lah, macam carbon fiber punya. Dan ada cover belah atas ni, kita boleh pakai balik kain dia, ataupun kita nak custom CF punya pattern untuk tutup dia punya lubang tu pun boleh juga. So apa benefit dia untuk tukar benda ni? Yang pertama memang sebab kita nak shift cepat lah. Jadi kalau kita ada flat shift, kaki nak tarik gear 1, gear 2 pun cepat. Jadi confirm lah race akan lagi cepat lah timing tu. Yang kedua, elakkan masalah miss gear lah. Kadang-kadang yang gear ori ni dia tolak dalam Yang ketiga, memang boleh nampak dia punya pattern ni, nampak lah dia belanja lebih lah. Memang nampak style lah. Biasanya orang akan ingat kita pakai sequential, tapi sebenarnya masih lagi H pattern 5 speed. Alright, yang mana yang nak order shock shifter, tak kisahlah untuk kereta lain, Honda ke apa semua, AFM boleh order untuk korang. Dalam masa, kalau nak cepat kita buat cara cepat, kalau nak harga yang murah sikit, guna normal shipping lah. Okay, thank you for watching.